soalan yang baik, ada soalan yang dia kena fikir dulu baru nak jawab. Bila kita bekerja dalam organisasi, kita tidak boleh pakai topi pemandu citra sentiasa. Okey. Ada masa kita kena jadi bos lah, memberi arahan. Bila adanya pemandu citra dalam organisasi, tahu soalan nak ditanya, tahu rapport building, yang saya belajar, dia treat people as people, bukan treat people as object. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Pandu Citra at Intan. Baiklah, podcast Pandu Citra at Intan, satu platform perkongsian ilmu dan juga diharapkan dapat memberi inspirasi kepada penjawat awam dalam memperkasakan kepimpinan dan juga pembangunan diri penjawat awam itu sendiri. Dan untuk episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dan boleh saya katakan dekat dengan dunia kepimpinan, iaitu coaching for growth, turning vision into action. Dan kalau boleh saya berikan sedikit mukadimahnya, ramai dalam kalangan kita mempunyai visi yang besar, idea yang hebat. Tetapi cabaran sebenarnya adalah bagaimana untuk kita terjemahkan visi tersebut menjadi tindakan yang nyata dan kita mampu melaksanakannya. Untuk memperkatakan perkara ini bersama-sama kita di studio pada hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Izam bin Muhammad Yusof, ataupun lebih mesra kalau saya panggil Coach Izam. Boleh, Midi? Boleh. Apa khabar Coach Izam? Alhamdulillah. Bagaimana? Pertama kali ke Intan ke? Yelah, pertama kali di dalam sesi-sesi begini. Okey. Tak apa Coach, kita hari ini kita borak-borak aja. Boleh insyaAllah. Sebelum kita borak-borak dengan lebih lanjut, saya dikabarkan Coach mempunyai lebih kurang 30 tahun pengalaman dalam sektor korporat. Dan Coach lah executive coach. Coach lah juga strategic consultant. Coach jugalah jurulatih berpengalaman. Saya tak nak kongsikan dengan penonton kita. Coach, kongsikan sedikit latar belakang Coach. InsyaAllah. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula-mula kerja dulu buat audit kan, jadi dah ada degree in accounting. Bila start buat audit, jadi banyaklah saya pergi mengaudit syarikat-syarikat luar, dan dari situ timbul pengalaman. Dan bila pindah kepada corporate, banyak yang saya belajar. Belajar di mana kita belajar tentang strategi syarikat, tentang bagaimana nak membangunkan, belajar daripada bos-bos lah, kepimpinan dia, macam mana mereka buat. Dan juga belajar macam mana tim-tim atau pengurusan sumber manusia tu. Jadi di situlah dalam bila belajar dan dipindahkan berbagai-bagai department tu, saya nampak ada satu missing gap yang mungkin saya nampak pada masa tu, bagaimana nak meningkatkan kerjaya saya pada masa tu. Jadi apa yang saya buat pada tahun 2000 Julai specifically, saya ambil seorang sebagai coach saya. Jadi bila pemandu citra tu dia membantu saya dalam kerjaya saya, itu saya nampaklah peningkatannya berlaku. Dan dalam kerjaya saya selama 30 tahun ni, ke semua tempat yang saya pergi ni, saya memang terapkan budaya pemandu citra ataupun coaching, dan secara umum dalam mesyuarat ataupun secara individu untuk permata citra ni dibangunkan dalam kerjaya mereka. So itu sebanyaklah pengalaman saya. So jurang perbezaan itulah menyebabkan Coach kata apa tu, memang ingin menjadi pemandu citra ataupun certified coach pada waktu itu. Betul. Apa yang saya nampak, bila kita, macam tadi tajuknya disebut turning vision into action kan. Kita banyak, especially kalau tahunan dalam korporat, kita dapat satu KPI tahunan. So bagaimana nak capai satu, bila dia dapat satu goal pada awal tahun dan nak capai pada akhir tahun. Jadi sementara itu tahunan, dan selalunya kita dapat visi perancangan organisasi itu selama 5 tahun. Jadi biasanya tak pecah-pecahkan. Jadi
salah satu tugas saya Mm-mm. adalah merangka macam mana nak pecahkan yang 5 tahun tu Mm-mm. menjadi tahunan. Mm-mm. Jadi tahunan tu nak pecah jadi penggal ataupun sukuan. Mm-mm. Lepas tu bulan, Mm-mm. mingguan dan harian. Ya. Itulah sebab saya fikir macam mana nak buat bagi semua orang buat KPI mereka. Jadi di situlah saya mula. Dia kalau kita belajar. pecah-pecahkan tu daripada satu visi yang besar, dia pecah-pecah tu dah lebih kepada itulah tindakan sepatutnya kita buat. Ya, betul. betul. Kan? Macam saya kongsi kat awal tadilah, ramai cakap visi saya, visi company, visi organisasi ini. Tapi kenapa pada pandangan Coach Izam lah, kenapa susah sangat visi tu nak tukar kalau terjemahkan kepada satu bentuk tindakan? Apakah cabaran-cabarannya? Okey. Salah satu pengalaman saya lah, learning experience saya juga, bila kita mendapat satu visi, dia satu perkataan yang umum. Bila dia umum, kita tak dapat terapkan dalam diri kita, bagaimana kita nak terjemahkan dalam kerja kita. Betul. Jadi bila kita bekerja tu, dia jadi macam day in day out benda yang sama dan dia tak ada connection tu visi. Ya. Jadi apa yang saya nampak, pengalaman saya dalam kerjaya tu, untuk mendapatkan visi ni melekat lah kan kepada orang tu supaya bersemangat buat kerja dia kena ada alignment of values. Alignment of value maksudnya nilai-nilai seseorang itu kena ada alignment, persamaan, similarities dengan nilai-nilai organisasi, dan dari situlah baru kita nampak, dia akan nampak visi dia dan visi organisasi itu ada persamaan, dan baru kerja dia boleh buat dengan baik lah. Sebagai contoh. Nilai-nilai individu tu maknanya iaitu perlu disedari ataupun difahami oleh individu ataupun pekerja itu sendiri. Betul. Betul. Kebanyakan kita jarang ditanya tentang apakah nilai-nilai anda. Bila kita ditanya soalan tu, kita pun tak tahu. Kita ikut je. Kadang-kadang bila mereka menghafal nilai-nilai organisasi pun, dia macam parroting. Dia macam burung kakak tua lah kan. Dia sebut je. Tapi bila kita tanyakan apakah dia nilai-nilai itu yang mereka terap, mereka susah. Coach, saya tadi sempat tengok sebelum buat homework sikit lah. Coach memang kalau ikutkan, memang dalam dunia korporat memang prominent. Ahli Majlis Agama Islam Selangor, pengerusi TH Traversnya Berhad, dan masih lagi, itu antara jawatan yang masih lagi dipegang, Timbalan Pengerusi Perbadanan Wakaf Selangor. Dan kalau sebelum ni, kalau nak disebut banyak lagi lah. Kalau saya tadi tengok, memang kalau profiling tu memang 2 muka surat lah. Dia punya banyak tu. Kalau lah boleh Coach kongsikan, bila kita diberikan satu tanggungjawab yang kalau orang bahasa orang sekarang ni bukan kaleng-kaleng ni, memang besar, dan untuk memimpin organisasi tersebut, apa perkara pertama yang Coach nilai ataupun tengok? Visi secara besar, holistik, sistem ataupun budaya kerja. Kenapa? Coach kan beritahu dulu apa yang Coach tengok dan mengapa. Okey. Selalunya bila masuk organisasi baru, dia ada 5 perkara yang saya lihat lah. Jadi satu dari segi sumber manusia, satu dari segi sistem, satu strategi dan teknologi, dan juga lagi satu saya tengok bagaimana mereka menjalankan organisasi mereka lah. Tapi yang saya mulakan dulu, saya akan mulakan dengan orangnya dulu, people-nya. Bagaimanakah mereka menjalankan kerja mereka dengan keadaan sekarang tu. Jadi itulah yang pertama saya akan lihat lah. Dan saya tengok jadi semangat mereka bekerja. Macam saya cakap sampaikan tadi, the alignment of values tu. Sebab saya belajar daripada banyaklah kalau baca buku-buku management. Peter Drucker kata culture is strategy for breakfast. Maksudnya culture tu sangat penting. Jadi budaya tu bukan hanya apa yang kita lihat dalam di dinding-dinding organisasi, bagaimana perjalanan organisasi itu. Jadi saya pick up. Jadi yang ni saya tengok, adakah mereka ke arah untuk mencapai target atau visi, atau is just orang kata BAU maksudnya buat kerja macam biasa, hari-hari sama je. Jadi itulah saya lihat yang pertama. Jadi bila dah ada ni, baru saya tengok okey, di mana kita berada, ke mana kita nak pergi, apa dia punya gap. Jadi gap tu yang saya akan buatlah atau uruskan sepanjang saya dalam perkhidmatan di mana-mana organisasi yang saya masuk. Dan kalau pemandu citra ni, apa yang saya faham lah Coach,
kena banyak bertanya. Tapi tidak boleh memberi jawapan ataupun penyelesaian. Bagaimana kalau boleh coach kongsikan ini mungkin dia nak kena cerita case study sikit lah. Bila coach menjadi pemandu citra kepada Permata Citra, bagaimana coach boleh membantu mereka, apakah skill ataupun kemahiran yang coach gunakan sebagai pemandu citra membantu mereka untuk memahami nilai-nilai yang perlu ada dalam tugas-tugas mereka tu. Mungkin boleh coach kongsikan. Boleh. Macam satu organisasi yang saya masuk tu, saya kena buat transformasi dalam organisasi tu. Jadi bila kita jumpa pengurusan tertinggi atau pengurusan di peringkat pertengahan, jadi dia ada sama ada berkumpulan ataupun perorangan. Jadi yang pertama saya akan tanya adalah apa yang anda mahu daripada organisasi. Apa yang anda mahu dalam kerjaya anda. Jadi dari situ saya kupaskanlah bagaimana alignment yang mereka dapat daripada kerja, supaya mereka tidak kerja hanya mendapat gaji. Jadi saya adakan dotted line ke arah mungkin nak membangunkan keluarga, nak mengurangkan hutang-hutang peribadi, ataupun nak meningkatkan pendapatan untuk menyimpan duit untuk pendidikan anak-anak. Jadi itu dah ada connection sedikit. Jadi dari situ bila dah tanya, saya tanya lagi, okey, apa yang anda buat sekarang yang boleh ke arah apa yang anda mahu. So dia bagi tahulah. Dari situlah saya siapkan beberapa soalan. Kalau kita tengok secara umumnya, apa dia punya goal dia, apakah dia mahu, dan apakah yang dia buat sekarang, dan apakah cabaran yang dia lalui, dan bagaimana cabaran tu dia nak selesaikan, dan apa step by step dia nak buat, dan apa target dia. Jadi bila saya tanya soalan ni semua, secara tak langsung mereka selesaikan masalah mereka sendiri untuk mencapai target bulanan, sukuan ataupun tahunan. Dan juga at the same time mereka dapat tahu kenapa mereka bekerja untuk mencapai target personal juga. Jawapan yang diberikan mestilah macam-macam tu kan coach. Betul. Kan? Dan selaku pemandu citra ataupun coach kena fleksibel lah. Jawapan macam-macam, dan lepas tu nak tanya soalan-soalan yang berikutnya pun berdasarkan jawapan mereka, dan coach kreatif orangnya. Betul. Dalam bab itu yang saya salah satu saya belajar, bila kita mendengar, kita nak mendengar maklumat, nak mendengar emosi, ataupun nak mendengar sesuatu yang untuk kita membantu dia ke hadapan. Jadi bila kita mendengar tu, ada bila Permata Citra kongsi tu, kita tengoklah yang mana dalam pendengaran kita tu membantu dia untuk mencapai apa yang dia nak. Bila berkongsi macam-macam kan. Betul. Jadi kita kena pilih yang mana sesuai untuk mengikut agenda yang kita ada pada hari tu. Kalau tidak kita bincang terlampau banyak sangat. Jadi kena tengoklah. Seorang ketua tu mesti ada ke coach kemahiran coaching atau pandu citra dia? Sebab kadang-kadang bila kita sekarang lah mungkin nice to have, hanya sekadar kalau ada okey, alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi adakah sebenarnya kritikal untuk seorang ketua itu mesti ada kemahiran pandu citra? Coach. Ikut pengalaman saya lah. Pada mula-mula masa saya buat coaching tu, saya ada baca satu artikel. Dia kata pemimpin dan entrepreneur, dia banyak tanya soalan daripada dia mencari jawapan. Jadi dari situ saya mula baca buku soalan dia. Saya hafal soalan. Dia ada buku Key Management Question. Saya hafal lah. Kalau dari segi HR, dari segi finance tu banyak soalan dia tanya. Then there's another buku tu dia tulis The Book of Questions. Jadi kenapa saya mention ni? Sebab sebagai pemimpin, kita kena tahu soalan apa nak ditanya. Sama ada dalam mesyuarat ataupun dengan one to one. Jadi soalan kita tanya tu, adakah membuka minda ataupun untuk selesaikan masalah pada masa tu. Dia ada dua. Jadi kalau untuk selesai masa tu bolehlah, it's a normal, kata apa, dalam mesyuarat yang biasa kan. Tetapi kalau dia growth related, saya selalu tanya 5 soalan lah. Dari saya akan tanya apa yang berlaku sekarang. Jadi mereka ceritakan apa yang tahu. Dan saya tanya, okey, apa yang kamu suka tentang apa yang berlaku sekarang, dan apa yang kamu belajar tentang apa yang berlaku sekarang. Soalan tu boleh banyak lagi lah. Itu kita panggil nak tahu sekarang ni apa yang berlaku. Jadi bila kita dah berkongsi tentang 3 soalan yang saya tanya ni, saya tanya tadi, okey, apa kamu boleh buat dengan apa yang kamu lalui. Jadi dia bagilah
Dia bagilah jawapan-jawapan dia. Kalau jawapan dia tidak berapa bernas, saya tanya soalan lagi. Ada tak pilihan-pilihan lain, option-option lain? Jadi kena fikir. Dia bagi. Okey, bila dah bagi option ni, apakah yang kamu akan pilih untuk laksanakan? Katalah jawapan dia tak bagus juga. Jadi saya tanya soalan, dah fikir yang ni belum? Okey. Kan? Jadi itulah saya memberi cadangan dalam bentuk soalan. Lepas tu boleh saya tanya, okey, dah tahu semua ni, apa step pertama yang nak buat? Bila boleh bagi, bila nak dibincangkan kemudian. Jadi soalan ni boleh ditanya sebagai seorang pemimpin tu dalam mesyuarat, dalam any setting, tak semestinya hanya coaching one to one saja. Jadi bila kita tahu sebagai pemimpin kenapa belajar atau tahu tentang apa pemandu citra buat ni penting, sebab skill bertanya soalan. Walaupun topik-topik itu kita tak familiar, tak semestinya kita jadi subject matter expert. Kita boleh tanya soalan, nak pastikan orang yang depan kita tu knowledgeable dan dia tahu apa dia nak buat kemudian. Ini satu benda baru saya belajar ni, Coach. Kemahiran bertanya soalan oleh seorang pemimpin. Kan? Saya tadi bila Coach beritahu, tak semestinya pemimpin tu dia SME, tapi dia mesti tahu apa, nak tahu apa tugas ataupun mendapatkan jawapan daripada subordinate je lah. Betul kan? Okey, Coach, Coach dah berpengalaman dalam proses pandu citra, dah jumpa ramai pemata citra. Kalau saya minta kira mungkin tak cukup tangan, tak cukup jari, Coach. Cabaran kalaulah melaksanakan pandu citra ni kepada pengurusan tertinggi, adakah berbeza dengan mungkin pengurusan pertengahan ni berbeza sikit, ataupun kumpulan, kalau dalam sektor awam ni sebenarnya kumpulan pelaksana, kumpulan sokongan, supporting staff lah. Ada tak cabaran-cabaran yang mana lebih mencabar bagi Coach? Dia kembali kepada macam indeks kepada semua pemandu citra, dia balik kepada goal atau agenda setiap coaching lah. Kalau dari segi coaching yang dari segi pengurusan ke bawah, mereka dahagakan ilmu, dahagakan kaedah bagaimana mereka boleh bergerak menjadi lebih baik. Kalau di peringkat tertinggi, mereka dah sangat berpengalaman. Jadi kalau nak coaching ni, dia satu repo kena build. Dia nampak yang kita ni boleh membantu dia. Yang kedua, dia ada visi yang dia nak capai. Jadi di sinilah cabarannya adalah soalan apa yang nak tanya supaya membuatkan dia tidak boleh terus jawab dan membuat dia berfikir. Kita itu soalannya. Jadi soalan bila saya buat coaching ataupun bila saya jumpa permata citra, soalan yang baik ada soalan yang dia kena fikir dulu baru nak jawab. Kalau dia terus jawab, dia dari akal. Jadi bila menjadi pemandu citra kepada pemimpin yang pangkat tinggi ataupun yang lagi berwawasan, soalan tu sangat penting lah. Sangat penting. And then keinginan dia untuk berubah juga. Kadang-kadang semua orang dah ada cara mereka membuat kerja mereka. Jadi perubahan tu dalam diri tu, sama ada dari segi mental, emotional dan fizikal tu agak sukar lah dekat situ. Kalau yang bawah ni mereka nak je berubah, insyaAllah. Cakap pasal bila dah terbiasa, dah selesa dengan amalan lama lah, kan, dengan cara lama, cara bekerja yang sedia ada. Macam mana sebenarnya pandu citra ni boleh ubah mindset mereka, Coach? Dalam pengalaman saya, bila dalam sesi, kita bagi dia nampak apa yang dia laksanakan tu sama ada berkesan atau tidak. Kita tak boleh bagi tahu dia. Jadi kadang-kadang dalam, katalah macam tadi guna perkataan role play kan, saya suruh dia ceritakan apa yang dia buat, apa respon dari segi peringkat atasan, dan saya kupas-kupaskan lah. Jadi saya akan tanya, adakah ini anda akan capai target atau tidak? Jadi bila soalan-soalan yang ditanya ni membuatkan mereka berfikir, mereka sendiri akan kata, yang ni boleh dibuat cara yang berlainan. Itu saja cara yang macam mana. Itu kami bincangkan lah. Jadi bila nak habit tu, kalau kita bagi tahu, dia tak nampak. Kalau dia nampak pun, dia akan cakap, saya tahu, nantilah. Jadi dan dia kena tahu habit dia nak ubah tu adakah kena mengena dengan target yang dia nak capai. Kalau tidak, jangan biar buat tak tahulah. Saya bagi andaian, kalau dari segi coaching ni ataupun bila dalam istilah jumpa permata citra ni, highway ada 4 lane.
kalau lubang atau batu tu berada di lane ketiga dan keempat, tapi ada laluan di lane 1 dan 2, kenapa kita nak rungkaikan masalah tu, padahal kita ada boleh lalu lane yang berbeza. Jadi dalam setiap orang memang kita banyak habit, sama ada yang baik ataupun yang mungkin kita perlu baiki. Tapi persoalannya yang mana kita perlu ubah untuk capai target kita. Jadi kalau tak perlu lihat secara detail, tak apalah, kita parking, gunakan laluan highway yang dah ada untuk bergerak ke hadapan. Jadi tidak maknanya bila jumpa Permata Citra, tidak semua kita kena perlu selesaikan. Ya. Ha. Analogi yang coach guna tu bagus lah. Bila dipikir balik, betul lah. Kalau ada 4 lane kan, 2 lane tu dah memang ada masalahnya, ada dia punya halangannya, ada option lain kan? Benda ni penting. Kenapa saya nak sampaikan sebagai ketua kepada organisasi, kita akan nampak macam-macam masalah. Betul. Kan? Jadi kalau kita nak selesaikan semua, tak menang tangan kan. Jadi soalannya apa top 3 goal you pada tahun ni? 3 yang sangat penting. Tahun ni ke, bulan ni ke, quarter ni, dan bagaimana nak mencapai target tu, dan apa obstacle yang ada, bagaimana nak memudahkan perjalanan. Jadi bila soalan-soalan ni ditanya, jadi insyaAllah kita akan lihat ada jalan lagi mudah daripada kita fikir semua-semua cabaran yang kita lalui. Ya, betul. Dalam cuba membantu coaching ataupun Mata Citra ni, coach mungkin ada resistant halang ataupun penolakan. Penolakan. Tak kiralah saya beranggapan ni mungkin penolakan daripada pengurusan tertinggi itu mungkin agak ketara, ataupun kumpulan supporting staff tu agak ketara. Bagaimana coach nak handle resistant atau penolakan tu? Okey. Bila kita bekerja dalam organisasi, kita tidak boleh pakai topi pemandu citra sentiasa. Okey. Ada masa kita kena jadi bos lah, memberi arahan. Jadi saya tengok chemistry. So dalam team senior management saya, ada setengah tu yang memang orang kata uncoachable lah. Tidak boleh di guide tu, tapi saya bagi arahan. Okey, saya nak begini, ni tempoh dia. Jadi yang mana boleh chemistry ada, nampak dia boleh di coach ataupun boleh menjadi pemata citra. Jadi saya tanya dalam bentuk soalan. Jadi sebagai pemimpin, kita tidak semestinya menjadi pembantu citra sentiasa dalam organisasi. Ada masa kita can be directive, ada masa kita bertanya soalan. Depends on meeting juga. Kan, kalau tengah kritikal, saya bagi arahan je. Kan, kalau benda tu tengok development in nature, ataupun dalam situasi yang saya selalu buat, over lunch, saya jumpa, saya tanya secara santai. Saya selalu buat informal coaching dalam 15 minit ke 20 minit pada waktu rehat, pada hari-hari tertentu. Jadi saya carilah seorang-seorang yang mana saya tengok ada chemistry yang nak membangun, saya bagi guidance lah. Kepimpinan berdasarkan situasi lah. Ya, betul. Hari ni coach pakai topi coach. Hari ni pakai topi coach. Executive coach. Executive coach. Ya, Executive betul. coach. Coach dah ada pengalaman menerajui banyak organisasi, dan setiap organisasi ni dia ada visi dia tersendiri. Tapi ada juga ada visi tapi dari segi pelaksanaannya gagal. Kenapa ianya berlaku? Berdasarkan pengalaman coach lah, yang dah bermacam-macam latar belakang organisasi yang coach terjui, kenapa ada yang gagal pelaksanaan visinya? Saya banyak belajar dari kesilapan jugalah. Jadi apa yang saya pegang dalam apa-apa kerjaya yang saya lalu, saya ada baca beberapa buku. Yang pertama dia kata, kalau ada visi yang jelas tetapi pelaksanaan dia tidak jelas, tak jadi. Jadi apa yang saya buat adalah bagaimana nak pecahkan visi ni kepada yang lebih mudah difahami setiap peringkat. Salah satu yang saya buatlah secara tak sengaja, bila dalam perbualan tentang ni, saya akan tanya, okey, katalah nama pemandu saya, nama dia Ali lah, katakan nama kan. Saya kata, adakah Ali akan faham? Dia kata tak mungkin. Jadi kalau tak mungkin, kita kena baiki pelaksanaan dia, cara nak menyampaikan. Sebab bila penyampaian gerak kerja tu, dia kena sangat mudah supaya orang yang nak melaksanakan tu faham. Sebab kadang-kadang kalau dari segi visi kita nak translate kepada
action, bahasa-bahasa yang kita gunakan tu masih tinggi, kita rasa dah normal, tapi bila peringkat bawah ni masih tinggi. Jadi banyak saya bila pergi jumpa tim, saya macam baru ni saya ada jumpa satu tim ni, saya tanya siapa dia punya lowest ranking, sama ada kerani dekat admin ataupun pemandu mana-mana dalam tu. Saya tanya nama, okey, kata bukan nak mengaibkan dia, saya kata okey, kamu cakap-cakap ni semua dia faham tak? Tak faham. Jadi kita kena baiki. Jadi itu salah satu cara penyampaian. Yang kedua, bila kita dah ada visi, bila kita tengok perancangan tu, kita susun tak sama ada tahunan, sukuan, bulanan, mingguan, harian. Dan kita tengok dia punya mapping tu, dia jive tak? Jive tu maknanya dia sehaluan tak ke arah target kita ni. Yang ni jarang kita buat. Sebab kita kebanyakannya ikut KPI ataupun SKT kita, yang telah tu kita buat je. Atau akhir tahun boleh kita tengok yang ni sebenarnya kita capai ke tak, baru nak measure. Itu dah terlambat lah bila dekat ujung tu. Sebab kita tengok end resultnya tu sebenarnya, coach kan, kita yang pentingnya kita nak capai dia punya end result tu. Betul. KPI tu, sampai kita terlupa apa sebenarnya tindakan-tindakan yang detail yang kita kena buat. Satu kalau boleh kongsi apa yang saya buat yang terakhir, bila saya dah tahu ni masalah dia, cara saya buat planning, saya buat planning harian, mingguan, bulanan, dan saya panggil rolling 3 months. Rolling 3 months ni target 3 bulan yang saya bergerak. Contohnya kalau sekarang bulan Januari, Februari, Mac, 3 bulan saya adalah Mac. Kalau sekarang ni bulan Februari, 3 bulan saya akhir April. Jadi bila saya bergerak macam sekarang ni bulan 5 kan. Jadi 3 bulan saya, target saya 3 bulan adalah 5, 6, 7. Jadi bulan 7 tu apa saya nak capai. Jadi bila kita guna gerak rolling 3 months ni, kita sentiasa mempunyai target yang Disember tu dalam fikiran, tetapi kita laksanakan di depan mata. Harian, mingguan, bulanan dan rolling 3 months. Jadi insyaAllah bila ada masalah tu kita selesaikan ke arah target yang kita nak. Bukan bulan Oktober baru panik lah, tak capai target, baru kita nak tengok apakah strategi untuk Oktober, November, Disember. Betul. Dan penat lah nanti. Dia sepatutnya memang kena secara berterusan. Kan? Berterusan dan dipantau. Dipantau secara berterusan. Betul. Di dah hujung-hujung tahun, masa tu memang berpeluh lah kalau banyak lagi KPI tak tercapai, kan tak sempat dah. Kan? Okey. Coach, bila budaya pandu citra ni diterapkan dalam satu organisasi, apa sebenarnya yang mungkin perbezaan yang paling ketara lah coach boleh tengok? Ada satu organisasi tu dia ramai senior management dia menjadi pemandu citra atau belajar jadi pemandu citra. Apa saya dapat, soalan yang ditanya berbeza. Dan kalau kita jadi pemandu citra ni kita banyak kena rapport building juga. Jadi kita tidak lihat seseorang staff atau pekerja kita tu melaksanakan kerja tu sebab kita suruh. Dia adalah sebab dia mahu. Jadi bila dah beberapa atau ramailah di kalangan pemimpin yang menjadi pemandu citra, kita akan dapat lihat organisasi itu boleh bergerak dengan lebih laju sebab dia tahu soalan-soalan nak tanya untuk menggerakkan organisasi. Dan kalau siapa yang biasa dengan pemandu citra ataupun menjadi permata citra, in the beginning tu kan ada build rapport kan. Build rapport tu, trust tu kena ada. Jadi bila trust tu, dia tak boleh faking. Kan? Jadi memang bila kita dah tahu, dah belajar ni, sama-sama nak berjaya dalam kehidupan. Sama-sama nak berjaya dalam organisasi. Sama-sama nak capai target yang ada. Jadi bagaimana nak buat sama-sama dengan fungsi dan tanggungjawab yang berbeza. Jadi bila adanya pemandu citra dalam organisasi, tahu soalan nak ditanya, tahu rapport building. Yang saya belajar, dia treat people as people, bukan treat people as object. Sebab kalau treat people as object tu, dia ni mengikut arahan untuk buat kerja sebab saya mahu. Kalau treat people as people, kita sama-sama ada target masing-masing. Jadi berbeza. Walaupun kaedah pergerakan kerja tu masih sama, tetapi dia punya esprit de corps ataupun kebersamaan dalam organisasi itu dia berbeza sikit lah. Dan tidaklah berlaku sentiasa. Ada masa kena jadi bos juga. Dan kena guna the big stick lah kata kan. Tapi dia membantu jangka panjang, insyaAllah. Dia bukan senang nak dapatkan kepercayaan daripada kita punya coach tu. Kan betul? Kan? Sebab kalau kita
coach bertanyakan soalan, dia kena percaya dulu pada coach dia dia boleh berkongsi. Ya. Kan dia nak, yelah, so dia kata, coach kata tadi, repo tu kena build up Ya, dulu. betul. Dan pada pandangan coach lah, pandu citra ni mungkin ada orang kata tak apalah, kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi, tak memahami visi organisasi dan dia bersifat sementara lah ni. Okey, dah habis dah, nanti bila orang semua dah faham visi, dah tercapai visi kita, that's it lah, tak payahlah guna dah pandu citra punya kaedah ni. Dan adakah pandu citra ni sebenarnya wajar kita budayakan dalam organisasi itu, dan kita normalizekan dengan lebih banyak bertanya ni, sebab bila kita lebih banyak bertanya, kita akan dapatkan clarity ataupun kejelasan daripada staff kita tu. Sebab salah satunya kemahiran mendengar kan, as coach ni. Apakah coach rasa memang ini hanya satu budaya sementara, lepas selesai satu masalah, selesailah, tak perlu guna dah pandu citra, ataupun benda ni sepatutnya diteruskan dalam memastikan organisasi itu menjadi organisasi yang cemerlang? Kembali kepada apa yang kita bincang awal-awal lah. Bila cakap visi, adakah visi itu sementara, adakah berterusan? Itu yang pertama. Visi, kalau organisasi, dia akan buat setiap 5 tahun. Jadi maknanya organisasi itu akan berkembang menjadi baik dan terus menjadi baik di masa akan datang. Dan setiap organisasi bila dah setkan visi, sentiasa ada cabaran. Dan jadi tidaklah dah habis ni, lepas ni tak ada cabaran. Ada. Jadi bila kita kata pandu citra ni situational, kan, dan pada masa akan datang nanti kita akan penat balik, kan. Jadi kita lihat budaya ni bukan nak jadi coach 24 jam. Jadi kita tahu bila nak pakai topi tu. Supaya kita tahu kita akan selesaikan masalah tu, adakah situational sekarang menggunakan kaedah coaching, ataupun menggunakan kaedah sebagai pemimpin yang mengarah, ataupun kita kena pandai menggunakan dah. Jadi dengan adanya budaya pemandu citra ni, kita pun rasa kita kena tunjuk yang baik kepada orang. Because pemandu citra ni dia punya cabaran ni, bila kita jadi coach ni, kita tak boleh cakap tapi tak buat. Betul. Kan? Itu cabaran yang sangat besar. Cakap tak semua bikin. Jadi dalam sesi itu, nanti biasalah kalau dalam coaching kan, kalau kita dengan pemata citra, kita cakap, kalau kita tak buat kan, mata kita kelip-kelip bebis kan, macam alamak, cakap ni sebenarnya nak nasihatkan dia, tapi kita pun tak buat. Tapi tu yang saya belajar bila coaching tu. Yang ni saya masih dalam saya pun belajar. Yang ni saya belum kata apa, terror lagi lah. Tapi yang ni baik untuk dilaksanakan. Jadi kalau you buat macam itu, bukan dalam bila kita nak go to agreement pada hujung tu kan, kita kena declare lah yang kita pun menghadapi cabaran. Jadi baru dia nampak kita human lah. Kan, kalau tidak macam kita ni terror memanjang kan. Tak lah. Macam banyak, especially bila coaching senior management, jabatan tinggi, ada benda saya kata saya tak tahu. Yang ni memang saya lalui, memang susah. Yang ni saya gagal. Yang ni kegagalan saya, ni yang saya belajar. Then up to you. You know buat macam mana. Then dia nampak. Jadi kita kena real lah dalam situasi yang disampaikan tadi Midi. Bila kita tidak boleh berada dalam situasi yang kita nak satu yang besar, kita tak kupaskan. Dia kupasan ni pula tengok by department, jabatan. Ada jabatan yang laju, ada jabatan yang slow, ada lagi yang orang slow, orang laju. Jadi bagaimana kita nak mappingkan organisasi ni dengan mana kita nak pergi dan kat mana hotspot kita. Bila kita tahu hotspot dengan ke arah visi kita, baru kita handle kat situ dulu. Jangan nak handle the whole organisation, nanti pening. So yang mana target lebih penting. Jadi bila kita belajar menjadi pemandu citra, kita akan susun top 3 points yang kita nak laksanakan, top 3 area kita nak solve. Jadi di situ akan membantu kita. Jadi kita taklah penat, dan the same time siapa yang boleh membantu kita. Sebab kalau sebagai pemimpin tak boleh buat semua seorang. Betul. Kan? Jadi siapa yang boleh bantu kita? Jadi apa yang saya buat dulu, saya by project, saya ada team. And then by organisation, untuk menjalankan KPI tu ada ikut masing-masing lah. Jadi setengah projek orang tu sesuai, setengah projek yang lain dia tak sesuai. Jangan ambil orang yang sama untuk semua projek. Jadi tu saya belajar. Because saya belajar ada yang saya bawa kepada projek sesuatu saya tak bawa. Ada ikut layer pula. Ada jadi penyampai maklumat. Ada tolong berfikir. Jadi persoalan yang ditanya berbeza. Untuk penyampai maklumat, untuk gerak kerja, ataupun untuk berbincang
topik-topik yang penting lah pada masa tu. Susah juga kan coach kalau Yang penting kena ada agenda. Kalau ada agenda dia tak susah sebab kita guided by, because kita boleh jumpa pemata citra dan ataupun dalam group meeting kena ada agenda, kena ada goal. Kalau tidak kita akan lari. Bila dah ada goal yang kita pecahkan, jadi satu-satulah kita rungkaikan. Tapi tak semua masalah perlu kita selesaikan. Betul kan? Tak semua masalah perlu kita selesaikan. Kita kena pasti apakah hotspotnya tu. Betul. Okey, sesuai dengan tema ataupun tajuk perbincangan kita pada hari ini, turning vision into action. Kalau dalam mungkin dalam pemahaman dan juga penjelasan yang lebih terperinci, Coach Izam boleh berikan apakah maksud sebenar turning vision into action dalam konteks kepimpinan? Okey, kalau yang boleh saya sampaikan kan, turning vision into action, the key thing yang kita kena tahu adalah adakah action kita buat tu meaningful tak? Sebab saya selalu measure apa-apa yang action tu kepada tiga perkara. Adakah dia efficient? Adakah dia efektif? Adakah dia capai target meaningful yang saya nak? Jadi sometimes action tu, ada pelaksanaan tu memang banyak nak kena buat. Tapi adakah dia memberikan hasil yang kita nak? Adakah dia membuat kita menjadi lebih efisien, lebih efektif? Jadi bila kita nak translate visi kepada action, penilaian sama ada action yang kita buat tu mendatangkan hasil yang betul-betul kita nak, sama ada kepada jabatan atau kepada organisasi, sangat penting. Bila dah tahu tu, dah jelas, dan kita tengok tim mana yang bersama kita kepada action tu. Jangan kata saya nak bawa semua orang. Sebab kalau kita belajar dari 80-20 kan, 20% orang yang membantu pencapaian 80% organisasi. Jadi kita kena buat. And along the way akan ada hiccup atau cabaran. Jadi macam mana kita nak baiki? Satu, nak tenangkan diri kan dalam menguruskan cabaran-cabaran. At the same time kita kena berlapang dada dengan kebolehan setiap orang pemata citra ni. Sebab setiap orang tu memang niat mereka nak jadi lebih baik. Tapi disebabkan pembawaan mereka berbeza dalam situasi di rumah ataupun kerjaya yang sebelum tu, macam mana kita nak balance kan? Jadi di sinilah sebagai pemandu citra kena really put the thinking cap, takat mana kita boleh develop, takat mana kita boleh tolak dari belakang, takat mana kita kena tarik dia. Jadi skill-skill ni perlu kita tahulah untuk membuat vision into action. Dia tidak ada satu jawapan yang mudah lah. Bila kita tengok, kita deal dengan orang kan. Jadi values mereka berbeza, kita ada target, dan organisasi nak ke arah yang lebih maju. Jadi semua ni perlu dikupaskan. Sebagai pemandu citra, bila selalunya kalau macam saya buat, dia ada buat planning sebelum jumpa. Dengan planning ni kita dah tahu dah besok saya nak handle apa. Jadi bila kita rungkaikan kecil-kecil, balik pada topik pemandu citra lah, kita ada target, kita goal, jadi kita selesaikan sikit-sikit. Dia ada session goal dan dia ada major goal. Session tu apa? Session tu untuk hari ni dalam masa 1 jam apa nak capai. Kalau yang major goal tu mungkin perlukan 4-5 session. It could be group, it could be individual. Jadi benda ni perlu difikirkan dalam perjalanan. Tidaklah semudah yang kita bincangkan ni. Jadi bila kita lihat situasi sebenarnya, turning vision into action, kena lihat pada 3 perkara yang saya sampaikan tadi. Adakah dia efektif, efficient, dan dapat tak meaningful result yang kita nak. Baru kita susun langkah-langkah seterusnya. Efektif, efficient, dan dapatkah result apa yang kita nak? Meaningful. Sebab result memang dapat. Adakah dia meaningful? Adakah bermakna ataupun tidak? Ke arah visi yang kita nak pergi. Itu 3 ni utama. saya sentiasa tanya kepada setiap pejawatan. So especially kalau department dia adalah buat kerja yang sama bertahun-tahun. So saya tanya, adakah anda efektif? Adakah anda efisien? Kalau anda dah efektif dan efisien, kenapa tak boleh kurangkan orang? Kan? Ataupun kenapa tak boleh tambahkan load? Itu persoalan awal lah untuk membuka, memberikan kita boleh menerima tanggungjawab lebih besar atau lebih banyak. Sebab kita dah mahir dengan kerja yang kita laksanakan tu. Banyak sangat perkongsian yang dah Coach Izam berikan pada hari ini. Kita tengok daripada aspek kepimpinan, bagaimana pandu citra tu membantu menterjemahkan visi kepada satu bentuk tindakan. Tapi bukan mudah. Tidak semudah yang kita bincangkan hari ini. Dia apa pun memerlukan tindakan.
Betul? Kan mulakan tindakan di pihak coach dan coachee itu sendiri. Betul. Okey, Coach Izam, sampai di sini saja sebenarnya. Kalau nak bercakap ni, nak berkongsi banyak sebenarnya ni. Yalah. Kan? Akhir kata daripada Coach Izam kalau boleh. Okey. Saya untuk sesiapa yang nak turning vision into action, kena ada sistem. Kena ada framework. Dan kalau yang ni pun bukanlah nak pakai secara berterusan. Dia menjadi tapak untuk berfikir. Bila dah ada framework atau sistem, beberapa kaedah tu, jadi sini kita boleh gunakan untuk kita mengerak langkah. Along the way tu, kita buat action correction lah. Baiki. Dan sering bertanya pada diri dan sering tanya pada tim. Kecil atau besar. Sebab itulah action tu kita akan refine further dan kita akan lebih jelas apakah visi sebenarnya mengikut interpretasi masing-masing. Itu saja dari saya. Panjang tu, tapi yang penting pendek kan, kena ada framework lah. Berfikir secara sistem. Kalau tidak, pening nanti. Okey. Terima kasih Pak Syam. Berfikir mesti ada sistem. Dan framework tu penting kerana saya rasa itulah yang akan menyebabkan kita menuju satu hala tuju yang sama dalam satu organisasi. Terima kasih sekali lagi Coach Muhammad Izam bin Muhammad Yusof atas kesudian berkongsi ilmu dan juga pengalaman pada hari ini. InsyaAllah kalau ada lagi peluang kita bertemu mungkin dalam episod yang lain dalam podcast Pandu Citra Intan. InsyaAllah. Baiklah, untuk penonton setia podcast Pandu Citra Intan, sekian saja untuk episod kali ini. Dan kalau boleh saya tinggalkan anda dengan satu saya dapat sedikit tadi daripada Coach Izam. Visi memberi arah tetapi tindakan yang menentukan kejayaan sebuah organisasi. Tindakan itu penting. Tapi bagaimana nak bertindak, ceritanya panjang lebar daripada bermula awal tadi sampailah ke penutupnya. Baiklah, jangan lupa like, share dan subscribe podcast Pandu Citra @Intan dalam saluran YouTube. Dan kalau anda biasa dengar sebelum ni, saya tinggalkan anda dengan hashtag kami, anda kongsi, kami dengar. Baiklah, saya Budi Saleh. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.